Cuba imagine kan, bila kita jumpa dengan anak kita, kita panggil anak kita nak cakap dengan dia. Tapi masa kita cakap tu, kejap-kejap anak kita tengok jam dia. Kejap-kejap dia pandang ke tempat lain. Dia rushing. Cuba imagine kan, anak kita nak minta sesuatu daripada kita. Tapi dia rushing. Mak, 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 ada masa sekejap ni nak minta benda ni. Dan dia rushing, kejap-kejap tengok jam, kejap-kejap pandang tempat lain, kejap-kejap pandang tempat lain. Kan? Kita suka tak? Kita nak tunaikan tak? Cuba imagine kan, kita mungkin seorang pemimpin, kita ada kita ketua jabatan dan sebagainya kan, pekerja kita datang jumpa nak minta bajet untuk buat benda ni, tapi dia datang jumpa tu rushing sekejap, tuan saya nak buat macam ni, lepas tu belum sempat discuss lagi dia keluar. Macam mana kita rasa kan? Kita happy tak? Kita nak tunaikan tak? Macam tu juga bila kita jumpa dengan Allah, bila kita menghadap Allah, bila kita berdoa dengan Allah. Berdoa jangan isti'jal, jangan rushing bila kita berdoa. Maknanya apa dia antara tanda rushing berdoa? Satu, kita minta benda yang sangat spesifik dan kita nak benda tu saja, dan kita bagi jangka masa, Allah, aku nak duit ini by this time. Itu rushing berdoa kan. Kita kira time bila Allah nak tunaikan doa ni kan. Kita rushing dalam berdoa. Bila kita solat pun sama, kita rushing dalam solat. Kita kejap tengok jam, kejap tengok jam. Kita jumpa dengan Allah ni dalam solat. Solat ni adalah masa untuk kita menghadap dengan Allah, Tuhan sekalian alam, Raja sekalian Raja kan. Tapi kita rushing, tengok timing, dalam masa tak sampai 4 minit habis solat 4 rakaat. Macam satu rakaat tak sampai 1 minit kan? Macam mana macam tu? Dan kita tanya pula, kenapa doa tak tercapai? Kenapa hidup kita susah? Kenapa kita sengsara kan? Mungkin sebab kita tidak, mungkin kita masih rushing dengan Tuhan kita. Kita masih rushing dengan Tuhan yang Tuhan yang memberikan kepada kita rezeki. Kita masih rushing. So jangan rushing kita dengan Allah. Ambil masa, fokus, luangkan masa tu. Luangkan masa, pastikan tak ada benda yang kita nak kejar. Kita kejar Allah, kita kejar redha Allah. Ini mungkin benda kita nak kena perbaiki, insyaAllah sama-sama. Kita bagi masa untuk Allah, supaya Allah bagi masa kepada kita.